Okey. Pagi ni kita nak gerak pulang ke Jakarta. Kita akan naik train. Okey, semua dah siap? Dah ready. Kita punya driver kita sepanjang berapa hari ni? 4 hari. 4 hari. Bawa kita melancong di sekitar Bandung. Ya, servis terbaik. Kalau nak tahu cerita legenda, boleh tanya dia nantilah. Dia semua tahu ni. Satu lagi, dia ni muka dia macam Zuhelmi pelakon. Depan. Oh, tukar. Okey. Okey, semua ready? Kita akan gerak. Selamat tinggal Bandung. Moga boleh kembali lagi. InsyaAllah. Itu hari. Cote dia kata. Hantu ni cote juga. Pegang Bandung saja wali kota namanya. Wali kota rumah dia kat mana? Gimana? Dia punya pejabat dia. Dari Braga street saja terus. Oh. Yang ke kanan tuh di Hotel Abang ke kanan street saja terus. Oh. Tidak jauh, paling dalam 500 meter dari Hotel Lusnya sampai stasiun Bandung. Sampai stasiun. Okay, kita dah sampai ke stasiun. Stasiun. Dia betul-betul stasiun Bandung. Kalau Malaysia ejaannya station. Malaysia. Kalau di sini Station. stasiun. Loco Cafe. Tu laki. Dekat JB kan ada Loco kopi, nama Loco kopi. KAI. Mana? KAI itu kereta api Indonesia. KAI. Bunyinya kalau di sini KAI, bukan KEI. Kereta api. Kereta api Indonesia. Oh, okey. Oke. Di Bandung maksudnya atas servis kita orang di sini. Ya, dua besar petang kita jumpa lagi. Kita main lagi. Okey, kita gambar. 1, 2, 3. 1, 2, action. Iya, siap. Okey. Kita dapat seat mewah lagi. Ni VIP Seat. Oh. Ayah. Sini Pak aku main. Mama, ada hak. Oh, tiket, tengok tiket, nombor tiket. Ni Afan, pergi Afan ni. Ada 8C. Ni 8C. Nak ambil. Lazari 19B.
Okey, lambai. Oh, ada apa? Lengket selimut. Oh, ada selimut. Mantap. Tutup mata lah. Oh, ni nak tidur bagi tak bangun ni. Ni tidur tak bangun ni. Menangis. Nangis, kena pujuk ni kakak. Kakak pujuk. Oh, roti. Best. Kalau habis minum tak mana? Ya, tunggu sebentar ya. Ya, terima kasih. Maka bermulalah perjalanan kami naik kereta api Argo Parahyangan. Ya, stesen dekat Bandung. Kita panggil dia stesen Gambir lah yang kita orang naik ni. Jadi perjalanan kami terus ke Jakarta mengambil masa selama 3 jam lah. Lebih kurang yang estimate kita tengok perjalanan lah. Apa yang aku nak kongsi kat sini pada korang, salah satu pengalaman bermakna lah kalau korang naik kereta api ni daripada Bandung ke Jakarta. Banyak memberi suasana lah terutama sekali servis kereta api ni lah. Kita orang ambil seat luxury. Jadi apa yang aku dapat lihat di sini, pemandangan di luar ni banyak kawasan pegunungan lah, kawasan yang berbukit. Aku dapat tengok dia punya keadaan geografi dia, dan perkampungan serta sawah lah. Ya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya laluan kereta api ni memang laluan yang biasa digunakan untuk menghubungkan di antara Jakarta dengan Bandung lah, dan Bandung ke Jakarta semula. Ya, ada satu kereta api tu kita panggil panorama kereta api. Yang tu aku tak sempat lah nak merasai momen-momen tu, sebab oleh kerana waktu dia tu tidak mengizinkan, sebab dia ada 2 sahaja. Waktu awal pagi dan waktu malam. Sebab trip kita orang ni memang ada rancang nak naik, tapi tak ada peluang lah. Tak apalah, aku naik kereta api ni pun sama macam panorama juga kan. Ya, janji kita dapat menikmati suasana perjalanan dari Bandung ke Jakarta kan. Alright. Datuk. Mantap Datuk. Minum apa Datuk? Ini kopi panas. Kopi panas. Mantap Datuk. Sambil menikmati pemandangan. Hati-hati panas. Terima kasih. Ini. Pada keluar train tu nampak ceria lah, tak ada muka moyok. Baby. Dia pada 15 minit lagi kita dah sampai lah. Akak kemas-kemas Kak dah nak sampai. Stesen yang kita turun.
masa perjalanan 3 jam. Okey tak? Servis dibagi tu okey. Selesa. Di orang lawan ke Bandung, menuju ke Bandung, balik Dah setuju. Kontrak train ni lah. Isi. Banyak. Dia ada luxury tu. Luxury. 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 Panas korang. Ali ada Ashta dengan Ali buat tak dapur. Terima kasih ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, okey. Terima kasih. Okey, okey. Okey, baik, jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih ya. Terima kasih atas servis. Okey. Okey, baik, jumpa lagi. Okey, kita dah sampai dah dekat stesen. Stesen apa dia? Stesen apa dia? Gambir. Gambir. Okey, stesen Gambir. Okay, depan ni kita akan naik Grab untuk pergi ke hotel dekat Jakarta ni. Okey, baik, itulah pengalaman kita orang naik train. Okey geng, aku dah sampai di penghujung video. Inilah aku tunjuk perjalanan kami selama berada di Bandung. Dan ada juga video-video sebelum ni aku telah upload. Korang bolehlah join video aku yang sebelum ni di sekitar Jakarta dan juga Bandung. Ya, yang tu aku dapat nak kongsikan